Semayanglah kan. Semayang ini merupakan satu kewajipan pertama yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Kalau kita lemah macam mana sekalipun nak buat benda yang lain, jangan tinggalkan solat. Dan kalau ada di antara kita nak berubah daripada mana mereka nak mulakan, mulakanlah dengan solat. Percayalah, dengan solat akan mengubah hidup kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nak tinggalkan maksiat, susah nak tinggalkan nafsu, susah nak tinggalkan perkara-perkara lara yang ada di sisi kita. Mulakan dengan solat, secara automatik badan ruh kita ini akan menjadi segan untuk melakukan dosa dan juga maksiat. Tolong bawa diri kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat. InsyaAllah kalau solat ada dalam diri kita, solat ada dalam keluarga kita, solat ada dalam isteri dan suami kita, apa sahaja bentuk kebahagiaan yang kita inginkan, Allah akan kurniakan. Jom sama-sama bersempena dengan Isra' dan juga Mi'raj ini, kita mengutamakan solat dalam